Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Lagu kat bijak ni. Tu sini. Wih. Boleh. Dia dekat ni. Di depan ni. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Wolfagan bersama saya Wolfagan dan dua rakan peneman, Akmal dan Aizat, bukan nama sebenar. Bertemu kita lagi dalam penorokan malam yang saya rasakan kali ini agak mencabar sebab rumah dia dah bersemak samun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bahana tak pakai safety boot. Okey. Cuaca yang panas, perut pula agak lapar. Assalamualaikum. Rumah ni saya rasa saya baru datang dalam tahun lepas. Rasanya lah tahun lepas, kalau tak salah. Dan saya nampak macam lagi teruk. Dah keluar dia punya apa, cornice tu, fiber tu. Ni orang curi ni. Ni pintu masuk dia. Tu ruang tamu. Ni bahagian dapur. Oh. Benda tu. Sangkut kaki saya. Ya. Tandas yang mewah. Bila Allah. Lupa tandas dia kecil. Ni almari dah nampak sengit.
macam bahagian apa? Exhaust fan. Sah. Ada CCTV ya. Oh, dulu ada. Tu dulu. Mana dulu lah. Tu kasi TV lah. Tu ni spotlight. Aduh. Kau main pintu je. Bismillah. Pasal luar yang agak mencabar. Rumah ni tak adalah lama sangat ditinggalkan. Mungkin dalam apa? 10 ke 15 tahun. Tapi keadaan dia macam Alhamdulillah syaitan macam. Oi. Rasanya belakang ni saya tak pernah pergi lagi. Hari tu tak pergi kot. Ni bilik yang kita masuk tadi. Tapi ni kolam dulu kot kan, ke taman. Lawa. Allah. Bahaya kaca. Apa? Ni apa benda ya? Tempat dia barbecue. Tu pijak atas kayu tu. Kalau tak ada kayu tu, habis. Masya Allah. Ya, bahagian dapur ni lah. Dia macam seolah-olah macam tempat ni dah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun. Bahaya kaca. Ni lah. Sebab dia tak ada bumbung. Air semua masuk. Tengok. Nampak macam zaman dulu. Macam tahun 70-an punya rumah. Ni kolam. Kolamnya filter. Pun bahagian dapur kan. Ataupun ni bilik tu rumah orang gaji. Ya. Bismillah. Ni apa? Allah. Wih. Kena cari safety boot baru. Bahaya. Sah. Jom, depan. Ni apa? Swimming pool. Ni ada ikan. Ikan eh? Halo? Ni pelik dulu hidup. Mesti ada ikan besar, ikan kecil. Siapa kan? Semak yang makin tinggi. Mari ke tingkat atas. Panas.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah masuk ke dia? Itu. Belum. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang apakah ini? Aku lupa lah. Bilik. Ni mesti bilik anak perempuan. Ha? Dekat dia punya apa? Apa nama benda ni? Waistcoating. Toilet pun besar gitu. Nak main badminton. Makan kayu lah. Master. Mungkin tu rumah ni. Ini mungkin anak lelaki. Uish, dia di belakang aku ni. Ya, lelaki tu. Oh, ni bahaya. Gila, tingkap dia macam besar. Dia nak suruh apa? Dia suruh anak dia tanya jangan keluar rumah kot. Ini klasik. Oh, dia besar. Memang lagi besar rumah aku. Tahu ni lagi. Oh, ada orang cakap rumah ni rumah kerabat. Gila. Kerabat apa? Wallahualam. Tapi ada ura-ura, aku ada maklumat tapi tak nak disebut dalam video ni. Sebab ditinggalkan tak tahu. Mungkin dah pindah rumah lain. Marah betul ni. Terajang. Betul dengan KL juga. Ni dia simple. Oh, masing-masing dah berapa peluh lah. Oh, ni master lagi besar. Aku dah lupa rumah ni. Dia punya saiz macam mana, dia punya bilik macam ni. Wardrobe pun lawa. Usah pakai. Ni apa ni? Wah, toilet. Balcony. Balcony ni. Balcony yang lebih kurang sama macam balcony ruang tamu tadi.
Cuba tengok toilet dia. Toilet dia mengagumkan. Toilet dia mengagumkan. Oh, tu dia. Ya. Ini wardrobe dia. Kau bayanglah wardrobe dia. Tu ni ah. Ni ada benda. Apa dia? Ni ada benda. Ni macam oh, itu macam jacuzzi. Dah tertanggal. Gila. Apa dia lu pecahkan ni? Tu curi. Ada piping ke apa? Wire timah kan. Timah lah apa? Copper. Plumbum. Boleh tu. Situ semua ada harga dah. Ya. Nak buat rumah ada wardrobe ni tak ada ruang. Semua dah pergi itu rumah ni unik. Dekat luar dia ada ni macam nak kata basement tak ke? Macam basement ke? Garaj dalam tanah. Ni aircon lah. Banyak. Ni dapur. Apa makin macam lagi teruk. Masa aku pergi dulu lawa lagi. Tak ada lawa sangat tapi okey lah. Sekarang tambah teruk. Banyak ruang tersembunyi. Ni luahan perasaan ke apa? Jom kita pergi ke tu, garaj bawah tanah. Bismillah. Tinggi ya. Semak lagi tinggi daripada Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini garaj. Macam office pemandu, bilik pemandu. Pemandu pun ada bilik sendiri. Macam hospital lah. Tunggu dapur. Ni apa? Kita apa ni? Ha? Ni kursi mahal ni, kursi urut. Badan apa tu?
Itu dia, apa logo apa tu. Ni apa ni? Oh. Tak, ni keluar. Tak, saja. Kena kopak. Sampai di sini sajalah perkongsian kita. Maaf, perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi dalam penorokan lain. Tak kisah sama ada penorokan siang maupun malam. Yeah, penat.